Assalamualaikum. What's up guys? Hari ni saya nak unboxing gelonsor anak saya. Bagi anak saya main gelonsor tu. Okay, ini gelonsor yang saya beli untuk anak saya, warna kuning. Sebab anak saya memang minat warna kuning. Ni gelonsor dia. Dia ada buaian sekali. Okay guys, akhirnya dah siap pasang. Ni gelonsor. Ini tempat dia buat ini adalah tempat dia. Ini macam buat surprise pada anak saya. Jom Kaira, ni, weh. Ni, go weh. Jom. Dia happy. Inilah Kaira, naik sini. Sini naik. Naik sini. Aduh. Dia nak juga panjat dari atas ni. Ini dia. Dah. Muka terus happy. Muka bangun tidur nangis-nangis. Macam ni. Duduk. 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 Bawa cat dia nak patung. Duduk. Duduk. Ni buai. Naik buai. Nak juga bola main. Juga. Senyum. Ya dah. Muka happy. Main. Suka sangat main bola banyak. Penuh bola ni. Kat mana bola ada penuh-penuh. Inilah dia suka main bola banyak-banyak. Okay guys, ini saja konten hari ni. Pendek je. Saya malas buat banyak-banyak panjang-panjang. Banyak pula. Okay. Rak dulu. Assalamualaikum.